Hello, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Teacher Sensei. Hari ni kita orang dekat Viva City. Kita orang nak makan dekat kedai Tuk Tuk Thai Boat Noodle Restaurant. Jom, aku makan. Orang makan dekat sini, Tuk Tuk Thai Boat Noodle Restaurant. Aku tak pernah lagi try makan dekat sini. Jadi jomlah kita try makan dekat Tuk Tuk. Ramai orang weh, full house. Tuk Tuk Restaurant. Kejap lagi kita tengok apa makanan dia yang best. Okey, Tuk Tuk ni sebenarnya benda ni kereta ni Tuk Tuk Thai Boat Noodle. Dia Tuk Tuk dia. Okay, jom kita masuk tengok apa dekat dalam. Let's go. Makan air apa? Makan air apa? Excuse me, please. Abang, cuba tengok menu. Apa dah menu dia? Sudu sampai. Ya, pergi tengok dulu. Tuk Tuk ni dia pasal noodle. Mana scan? Jom kita tengok menu dia apa. Boat noodles. Dia ada mie. Wow. Dia ada ayam. Dia ada nasi. Dia macam ala-ala Thai juga ni. Kedai ni Thailand punya. Oh, tom yum. Kita nak makan apa? Nak makan nasi berlauk ke? Wow. Order yang ada ikan tu lah. Ya kakak, Abi tengok menu je. Wow, ada ikan deep fried tilapia mango fish. Oh, tu survey. Menu dekat sini lah maksudnya. Tengok sini lah. Macam lah. Dia ala-ala Thailand. Oh, dessert pun ada. Roti-roti. Ni yang paling best. Kakak jangan buat macam tu kakak. Dia ada set ikan dengan sayur. Set B, set C, set D. Value set. Kita biar orang perempuan pilih menu. Umi pilih lah nak makan apa. Oi, kenapa? Kakak ngantuk ke? Nak tidur? Lepas makan tu kita tidur, okay? Tuk. Dekat sini style macam makan dekat Thailand lah. Menu dia banyak menu Thailand. Tom yum, masak steam. Apa kita order ni? Kita order 2 set kan? Set B dengan set B. Satu ikan, satu lagi tom yum seafood. Kita orang ambil set 2 set berlamai. Satu ikan, satu lagi tom yum campur. Nanti kita belanja lah macam mana rupa dia punya menu ni. Kakak Pia, lepas kita makan kita naik kereta api. Boleh? Boleh? Makan dulu, okay? Okay, jom five. Alright, boleh. Semua naik. Semua boleh naik nanti, okay? Makan dulu. Dengar tak? Makan dulu. Lepas makan baru kita naik kereta api. Alright. Dah sampai. Lauk kita kangkung. Ini apa? Tofu Sedap bang air dia bang? Mantap. Sedap tak? Ni air teh dia. Kita cuba testing jap. Wow, mantap weh. Rasa tehnya mantap. Kita tunggu ikan pula. Sedap kan? Sedap kan? Okey, tom yum dah sampai. Tom yum campur dah sampai. Ni dia punya ikan tilapia steam dah sampai. Apa rasa yang sedap tak? Ikan tilapia steam. Sedap? Sedap ah? Wow, ayam goreng je belum sampai. Ni tom yum campur. Sedap tak? Tak nak. Sedap. Ni ayam goreng. Semangat? Sedap. Tom yum. Ni kalau dari 10 nak bagi berapa bintang? Kalau ikan 9.5. Kalau tom yum 8.5. Dia ada macam hilang satu rasa. Belum cukup. Tapi ikan ni sedap lah. Tapi ikan sedap. Kata rupiah. Sedap. Jadi setakat ni review dia okey lah. Anak-anak aku suka. Rumah aku pun cakap sedap. Adik. Kakak Pia, sedap tak? Sedap. Dah siap makan. Bayar.
dulu. Berapa semua total? Okay, total kita makan hari ni RM154.25 Oh bang. Okay. Bang, pegang je bang resit. RM154. Berapa sana? Okay. Baik. Okay, kita dah habis makan ke kedai Tuk-Tuk tu. Overall aku bagi daripada 10 bintang, aku bagi 8.5 lah. 8.5 daripada 10. Sedap-sedap, harga pun okey. Dari 10, 8.5 aku bagilah. Okay, jom ikut aku jalan-jalan dekat University. Jom lah, jalan dulu. Asyik baik jumpa Selipar. Wah, anak aku yang kecil. Hai. Hai. Jom. Selipar kecil tinggal. Kan jadi dah buka kalau dek. Yo. Jangan gaduh. Inilah kerja kita orang. Kalau pergi mall mesti naik kereta api. Naik kereta api bayar RM5. Ready, let's go. Naik kereta api kakak. Kita orang naik train to Busan. Biasalah dah jadi bapa-bapa ni macam ni lah korang. Bawa anak naik kereta api. Ini pun salah satu cara nak giling juga sebenarnya. Anak dah ramai ni, memang kena jadi apa kata babysitter lah. Oh, anak-anak naik kereta api. Biasalah dah jadi bapa orang kan. Adik kan? Hai adik. Hawa. Hai. Hai. Sebelum makan bawa budak-budak ni naik kereta api dulu. Pusing-pusing Viva City. Hai adik, hai. Biasalah dah jadi bapa-bapa ni kan. Inilah kerja korang. Teman anak naik kereta api. Biasa dah jadi bapa orang. Anak dah ramai ni kan. Kita teman diorang naik kereta api kejap, pusing Viva City. Dapat jugalah cuci mata. Wah, ada kedai DJI weh. Mantap coy. Anak dah ramai ni macam-macam ragam lah. Nak berak lah, nak seorang nak kencing lah, nak apalah. Jadi kalau berjalan tu memang kena, apa orang cakap, kena kuat lah. Kalau jadi bapak kan memang